Hello guys, welcome back to my channel. Hari ni 14 Disember aku nak pergi delivery parcel kat rumah orang. Sekarang pukul 12.44 dan hari ni aku bawa 54 parcel. Kalau hampa dapat lihat kan, 54 parcel, 56 parcel. Ok, jom, let's go. Ok guys, jom kita bergerak ke rumah nombor 1 customer Diva. Rumah pertama customer, let's go. Diva nombor 1. Wih, bapak anjing. Babi. Hai lah anjing. Anjing guys. Macam mana aku nak masuk ni? Rumah customer utama aku dapat. Ni keadaan dia kalau pergi ke rumah India kan. Okay. Yes, okay. Rumah pertama settle. Okay guys, rumah pertama settle. Sekarang aku nak pergi hantar parcel kat rumah yang kedua. Aduh, lambat pula line slow. Okay. Bukan ni. Bukan parcel ni. Parcel ni. Tadi silap ambil. Nasib aku tak hantar lagi. Tu yang penting lah, kena tengok alamat. Ok, baiklah guys. Sekarang pukul 12.59. Aku nak pergi hantar parcel kat rumah customer yang ketiga. Dia parcel ni COD tapi customer dah transfer. Nombor 35. Ok, sini. Satu 93C kat mana tu? Guys, sebab ada satu ni alamat ni aku tak tahu, and nombor ni jarang muncul dan tak pernah rasanya. Tak pernah. Jadi aku kena call. Kat mana tu nombor dia? Okey lah guys, aku nak hantar parcel barang yang keempat pukul 1.15. Hari ni kita buat santai-santai lah sebelum pukul 4 settle lah. Sebelum pukul 4 saya nombor 50 Salwa Tunisma. Ok guys, ni rumah customer aku yang kelima. Dua barang bang. Baru saya makan lah. Ok. Memang selalu dia silap macam tu Kadang orang yang jual ni dia saja hantar lebih. Risau kalau kata abang tak ada kan, orang rumah ada, sekejap lagi depa yang ambil. Ya. Tu kadang kena tanya dulu. Saya order satu je. Satu set ni kan. Biasa selalu dia datang sekali dua, herannya order satu saya dua dapat.
Depa yang penjual ni depa nak untung lebih. Depa saja hantar lebih. Ya. Kadang kau macam Macam tu dia orang hantar balik lah. kami akan hantar balik. Oh, baik. Okey baik. Okey guys. Customer yang kelima settle, dia order 2 barang tapi satu ni dia cancel. Jadi aku kena buat reject. Okey guys. Sini kalau hampa tengok, cuaca kat sini elok lah. Awan pun putih. Tapi pun nak hujan. Nak hujan guys. Kalau hampa dapat tengok aku punya apa ni, cermin helmet ni ada rintik. Jadi cuaca sekarang nak hujan. Pukul 1.20. Sekarang menunjukkan jam pukul 1.20. Okay guys, parcel ke-5 ke ke-6 aku tahu, aku lupa. Dan tak pi lah. Okay guys, aku berhenti sekejap kat tepi jalan ni sebab aku nak check alamat rumah yang aku pantau. Aduh, dah siapa pula call. Satu lagi sekejap lagi saya main. Dan pukul 2. Okey. Mana lah orang ni. Hello, Assalamualaikum. Tu. Okay, next customer. Terima kasih. Okay. Ngam. Okay, next customer, next parcel. Sini rumah dia. Ngam, choice. Kasim, next kita pergi ke Haji Kasim. Okay, next customer guys. Yang ni saya dah cancel dah bang. Cancel dia main balik. Lepas tu saya call mereka tak dapat, saya WhatsApp mereka pun letak balik, tak layan langsung. Mereka tak mau ambil tahu. Pasal kita kan tersalah tekan. Oh, dia tak balik langsung tu. Dia nak kata mau ambil juga. Tak apa bang, saya boleh reject balik. Minta maaf bang. Okay, tak apa. Sorry bang, sorry. Okay, tak apa. Saya nak bang. Okay, tak apa. Okay bang. Nah, customer nak cancel barang, bagi tahu je, ada hal lah. No problem. Tapi cuaca sini nak hujan tu. Sini dah rintik lah. Kalau hampa tengok apa ni, awan kat atas, gelap lah. Barang banyak lagi. Yang ni lah, apa ni, apa nak kata, dugaan rider bermotor. Hujan rintik. Hujan ni. Tapi tak hujan kan baik. Rintik je, layan je. Customer ni barang dia 2. Tambah 118. Okey. Cantik macam bunga. Apa sekarang ni kalau hampa dapat tengok, kalau gambar dia jelas kan, video jelas. Sekarang ni hujan tau. Tapi tak hujan lebat lah, hujan renyai lah. Tapi kalau lama basah jugalah. Tapi bagi kami rider, selagi boleh jalan, selagi parcel tak basah, selagi itulah kami akan jalan.
Hampa dapat lihat dekat aku punya cermin, aku punya cermin helmet pun dah basah. Tapi Alhamdulillah aku masih boleh berjalan lagi. Aku boleh hantar barang lagi. Aku bersyukur. Ya Allah, aku berdoa janganlah hujan ya Allah. Barang banyak lagi ni. Barang banyak lagi. Tolonglah reda. Janganlah hujan, janganlah hujan. Jangan hujan lebat. Sedapnya kenduri. Sedapnya kenduri. Hujan pun kami jalan. Hujan pun kami redah. Aduh, jam pula dah depan ni. Dah lah hujan. Jam pula ada. Aduh, sedapnya makan kenduri. Sikit pun tak ajak. Salah ni. Ni rumah lot sebelah. Dia Bembohan sini ah. Mahathir. Apa sebelah sana? Oh, okey baik, terima kasih. Sekejap, saya ambil jap. RM16. Okey, ada. Okey, settle. Aku tak tahu lah ni customer ke berapa kan. Tapi apa-apa pun kita enjoy layan. Okey. Ngam coy. Sekarang pukul 2.15 aku dapat settle 24 parcel lah. Okey, cantik. Cuaca pun nak. Okey, next customer kita pergi hantar. Kan, nama dia Kan. Okey. Kan. Hello, Assalamualaikum. Kan ah. Ke 26. Okey. Okey, alhamdulillah guys. Akak ni pukul 2.16 dan alhamdulillah cuaca pun dah reda. Dan aku dah berjaya hantar 27 parcel. Okey. Rasanya baru dalam 2 jam lebih. Aku berjaya hantar 27 dengan cuaca hujan. Kan, faham dia lah benda-benda kan. Sama pula aku santai kan. Bang bagi aku tak banyak pun, 57 tak banyak pun. Kita layan santai-santai lah. Dan sekarang aku sedang menuju ke rumah customer yang ke-28 kat Jalan Baru. Mahathir bin Mohamad. Mana apa? Sekejap cik, baki? Tak apa? Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Dapat tip lagi. Guys. Semoga depan memudahkan urusannya. Oh. Okey, teruskan menonton. Parcel yang ke-29 settle. Sekarang pukul 2.26. Cantik macammu. Ini bang. Okey.
La 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 la. La 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 la. Cantik macam bunga. Okey. Ni adalah jalan shortcut nak ke Kampung Farid Abu Asrar. Sekarang ni pasal aku tinggal lagi 29. Aku tak tahulah aku punya suara ni jelas ke tak, sebab aku tak pakai apa-apa sound remover ke. Aku just direct daripada kamera aku yang aku sangkut dekat helmet aku. Aku harap dapat dengar jelas dan baik. Najib. Hello, Assalamualaikum. Tak mahu kat tak ya teh? Aku kalau orang tu bagi pakai duit siling 2-3 sen, aku 2-3 sen, aku malas nak kira. Aku kira halalkan sajalah. Okay, next customer. Ya. 67. Okay guys, sekarang pukul 2.55, tapi korang tak nampak kan, aku dah hantar lebih kurang 36 parcel. Dan sekarang ni aku nak pergi ke rumah customer yang ke-37. Sekarang ni aku kena sidai dengan customer. Okey, baiklah guys. Hari ni sekarang sudah menunjukkan pukul 3.25 dan aku dah hantar 45 parcel lah kalau dapat tengok kat situ kan. Dan tinggal lagi 17 parcel. Nak habis lah. Nak habis dah. Aku rasa dalam sejam lagi habis aku kan. Okay, stay tune. Sekarang jam pukul 3.45. Parcel kat aku tinggal lagi 12 parcel tinggal. Mantap. Okay guys, ini parcel yang kedua last. Satu lagi parcel. Okay guys, ini parcel terakhir aku. Diana. Okay guys, barang terakhir aku settle. Okay guys, sekarang aku nak on the way ke aku punya hub untuk aku return duit and settle. Okay, baiklah guys. Sekarang pukul 4.25. Aku dah settle hantar barang. Aku dah habis, nampak ni 58. Tapi yang 4 ni fail. Jadi sekejap lagi aku akan buat fail. Wah, selesai pun kerja. Sekarang pukul 4.25. Aku kena return duit. Balik dekat office, kira-kira semua, and then aku boleh rehat ke rumah. Okay, bye. Okay, baiklah guys, itu saja video aku untuk kali ini. Aku harap korang dapat stay tune untuk video akan datang. Bye. Jangan lupa subscribe channel kat bawah untuk video seterusnya.